Taman Medan. Taman Medan. Taman Medan. Terima kasih kepada YB Dr. Hafif atas kepercayaan YB untuk melantik saya sebagai Ketua Pegawai DUN Taman Medan. Sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Muhammad Adil Qayyum, berumur 28 tahun. Saya mempunyai ijazah dalam bidang perniagaan antarabangsa. Saya lahir di Ipoh tetapi membesar di KL, tapi kini hati di Taman Medan. Harapan saya kepada Bersatu Petaling Jaya, saya harap kita semua dapat kuatkan Bersatu PJ ni bersama-sama. Ingin juga saya ingatkan, kekuatan sebenar parti bukan hanya pada pemimpin di atas. Ianya datang daripada kekuatan akar undi. Kalau kita semua bergerak, bantu masyarakat, jaga kawasan dan sentiasa turun padang, insya-Allah kita akan bina satu pasukan yang kuat. Perjuangan ini bukanlah mudah. Sudah tentunya akan ada cabaran, akan ada kritikan dan mungkin juga keletihan. Tetapi kalau niat kita betul untuk bantu rakyat dan untuk bawa perubahan, maka setiap langkah yang kita ambil pasti akan ada nilai yang besar. Taman Medan. Taman Medan. Taman Medan.